Ramai customer datang tanya, "Bang, ini masalah bateri kong ke alternator rosak?" Jom aku explain. Senang je. Kalau bateri kong, dia ada beberapa simptom. Contoh, pagi kau nak start, susah. Dia macam berat sikit nak start. Nombor 2, masa kau nak start tu dia bunyi klik, 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 klik. Itu bateri kong. Ataupun dia terus tak boleh start. Itu masalah bateri. Sini aku tunjukkan alternator. Ni, benda ni lah alternator. Fungsi dia untuk charge bateri. So, kalau alternator ni bermasalah, dia ada beberapa simptom yang trigger juga. Contohnya, lampu depan kau ni akan malap. Dashboard pun akan malap. Yang kedua, dia akan ada simbol bateri trigger waktu enjin menyala. Yang ketiga, yang paling bahaya, masa kau jalan, enjin tiba-tiba mati. So, inilah 3 simptom alternator. So, kalau logo bateri menyala waktu enjin on, itu maksudnya alternator korang yang lemah, bukan bateri. Kalau nak tahu lebih lanjut, sila datang Battery Hub untuk dapatkan pemeriksaan percuma. Bateri Kong Battery Hub kan ada?